وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah juga dapat kita menyambung lagi siri pengajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah susunan Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu taala wa radiya anhu. Kita sampai pada hikmah yang ke-45. Muka surat 62. Tuan-tuan yang ada buku. Pada bulan lepas kita sudah baca hikmah yang ke-44 yang berkaitan kepada pentingnya dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaannya, mendekatkan diri kepadanya. Pentingnya kita memilih environment, sahabat yang baik, yang soleh, dan menjauhi sahabat yang mengikut hawa nafsu dan jahil. Penting kita memilih sahabat yang boleh menguatkan semangat kita untuk melawan nafsu dan meneruskan perjuangan kita melawan bisikan syaitan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pepatah Arab pun ada menyebut, ilal mar'i la tas'al wasal an qarinihi, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi. Tentang seseorang janganlah kamu bertanya, tetapi tanyalah tentang sahabatnya. Kerana setiap sahabat itu setiap seseorang itu dengan sahabatnya akan mengikut dan terpengaruh. Jika kamu berada dalam suatu kelompok kaum manusia, maka pilihlah untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik di kalangan mereka. Dan janganlah kamu bersahabat dengan orang yang celaka dan berakhlak buruk, maka kamu akan turut celaka bersama-sama dengan mereka. Bahasa Arab juga menyebut as-sahibus sahib. Sahabat itu sahib, dia tarik kita. Kalau kita kawan dengan orang yang hati dia busuk, maka kita pun akan jadi hati yang busuk juga, mengikut dia. Tapi kalau kita kawan orang yang hati dia mulia, hati dia bersih, tak ada hasad dengki, tak ada permusuhan dengan sesiapa, hati dia tidak sombong dan ego, maka kita juga akan terkena ataupun kita juga akan mendapat tempias akhlak dia yang baik. Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, beliau membuat perumpamaan orang yang betul bersahabat dengan ahli Quran, orang yang selalu baca Quran, seperti orang yang bersahabat dengan orang yang jual minyak atar. Dia akan mendapat keberkatan dan kewangian Al-Quran itu. Sama juga orang yang memilih bersahabat dengan orang yang jahat, orang yang selalu melakukan maksiat. Maka ibarat orang yang bersahabat dengan tukang besi yang sentiasa berada berdekatan dengan ketuhar api yang meleburkan besi. Kalau tak kena panas pun paling kurang dia terkena tempias, busuk-busuk itu kena pada dia. Sebab itu penting dalam kita memilih sahabat dan kawan dalam hidup ini, agar sahabat yang sejati itu sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, menegur kita apabila kita tersilap, terlalai dan terleka. Sahabat yang mengangkat semangat kita apabila kita lemah ataupun kita jemu.
sahabat yang bila kita lihat muka dia, kita teringat akhirat. Jadi sahabat-sahabat seperti inilah yang perlu kita cari. Dan biasanya sahabat-sahabat seperti ini senangnya kita datang tengok di rumah Allah, di masjid. Orang yang istiqamah, solat 5 waktu di masjid, istiqamah, bukan saya sekala datang. Istiqamah, insya-Allah kebanyakannya mereka, saya tak kata 100%, kebanyakannya mereka orang yang istiqamah, khususnya sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang bila kita berada bersama dengan mereka, insya-Allah kita akan selamat daripada tipu daya dunia dan juga bisikan syaitan, insya-Allah. Seterusnya hikmah yang ke-45. Hikmah ni agak halus sikit. Saya mohon tuan-tuan beri sedikit tumpuan. Kita baca dulu. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullah, syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka, wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudihi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Sinar mata hati. Syu'a ni ialah sinaran cahaya. Sinaran cahaya mata hati. Al-basirah ialah mata hati. Kalau al-basar, mata zahir, mata yang ada pada kepala kita. Tapi kalau al-basirah maksudnya mata hati. Sinar mata hati itu atau mempercikkan cahaya sinar mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu betapa dekatnya Allah kepadamu. Yang kedua pula, yang pertama syu'a'ul basir, yang kedua ainul basirah, dan mata hati itu sendiri. Ain ni maksudnya mata hati sendiri, bukan sekadar cahaya-cahaya ataupun sinar-sinar cahaya, tapi mata hati itu sendiri memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu kerana wujudnya Allah. Memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu, kefanaanmu kerana wujudnya Allah. Yang ada hanyalah Allah, selain daripada Allah kewujudannya hanyalah memerlukan dan bersandar kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sebenarnya yang wujud hakiki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud selain Allah sangat lemah dan bergantung setiap detik dan saat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah menarik ataupun membiarkan, nescaya binasa dan hancur. Dia mata hati orang yang beriman apabila dia menghayati makna kewujudan Allah yang hakiki. Wujud Allah itu wujudnya asli, wujud yang sebenar, dan selain daripada Allah itu wujudnya sangat lemah, bergantung setiap detik dan saat kepada kuasa Allah untuk terus survive. Maka dia akan nampak bahawa segala sesuatu selain Allah tiada nilai. Yang besar pada mata hati dia, pada dirinya, pada hatinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau orang yang sampai level ainul basirah. Yang ketiga, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Dan hakikat mata hati yang betul-betul bersih dan suci daripada segala sifat-sifat yang buruk. Kalau manusia memiliki mata hati yang betul-betul tidak cinta melainkan Allah, dia sudah buang daripada diri dia, sudah terdidik nafsu dia, cinta hanya pada Allah, bukan pada dunia dan segala isinya. Ketika itu mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Tadi yang kedua tadi memperlihatkan ketiadaanmu kerana kewujudan Allah. Yang ketiga pula dia hanya memperlihatkan kebesaran dan kewujudan Allah. Diri dia pun dia tak sedar, kewujudan dia pun dia tak sedar. Jadi dia tak nampak langsung
kebaikan yang dia buat. Amalan soleh yang dia lakukan, dia tak sandarkan langsung kepada dirinya. Dia hanya nampak kelebihan Allah SWT. Allah yang ciptakan perbuatan amalan soleh itu. Allah yang beri tenaga dan gerakkan anggota dia untuk solat, untuk berdoa. Allah yang gerakkan lidah dan mulut dia, gerakkan hati dia untuk membaca Quran. Allah yang bagi kefahaman pada akal fikiran untuk memahami dan menghayati makna-makna isi kandungan Al-Quran itu. So dia nampak semuanya itu daripada Allah. So dia tak nampak langsung kehebatan dia. Dia tak nampak langsung jasa ataupun sumbangan dia. Orang yang begini, orang yang sangat-sangat ikhlas dan orang yang menjadi hamba Allah yang sebenar. Dia menghayati makna kehambaan yang sebenar. Sebab itu orang yang sampai tahap yang ketiga ni, dia tak hirau dah orang nak kecap ke, orang nak puji ke, orang nak pulau ke. Yang penting redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting bila dia dah rasa kemanisan, kemesraan hubungan dengan Allah, dia dah rasa dia tak mau hilang. Dia tak nak hilang keindahan tu, kemesraan, rasa khusyuk, rasa hati yang tenang, rasa keagungan kebesaran Allah tu dia tak nak hilang daripada hati dia. Dia tak pandang dah orang lain, dia tak pandang dah apa-apa sahaja apa tu di atas dunia ni. Ini yang dia pandang dan dia sibukkan kan, maksudnya yang dia fokus hanyalah hubungan yang special, yang unik dengan Allah SWT. Orang yang macam ni dia akan, kita tengok kan, dia boleh sembahyang lama berjam-jam, dia tak rasa penat. Dia boleh baca Quran khatam kadang-kadang 2-3 hari sekali kan. Macam orang dulu lah kan, salafus soleh macam Imam Syafi'i khatam Quran sehari sekali, bulan Ramadan khatam Quran 2 kali sehari. Imam Abu Hanifah pun sama kan. Sayyidina Osman khatam Quran 1 rakaat. Macam mana dia boleh buat macam tu kan? Sebab dia sampai level ni, dia rasa sedap dengan munajat dengan Allah, dengan sujud yang lama, dengan rokok yang lama. Dia tak rasa seronok tidur lah kan. Dia tak rasa dia tak rasa menikmati keenakan makanan macam kita kan. Kita ni, kita bila nafsu masih melekat jadi kita masih pilih ini kedai ni sedap, kedai ni tak sedap. Ya, kalau isteri kita masak kurang sedap sikit, kita komplain kan. Sebab apa? Sebab kita belum sampai tahap ni. Orang yang sampai tahap ni, dia dah tak nampak segala nikmat dunia ni. Yang dia hanya nampak ialah kemanisan dan kemesraan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan yang Rasulullah SAW sifatkan mereka, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu berada di hadapan Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Bagaimana keadaan kamu ketika itu? Agak-agak senang tak capai tahap ni? Sangat-sangat. Tapi sebenarnya bukan mustahil. Kalau siapa-siapa bersungguh-sungguh minta kepada Allah, ya Allah, sebelum aku meninggal dunia, Engkau kurniakanlah kepada aku maqam dan darjat ni kan. Supaya aku meninggal dunia dalam keadaan betul yakin dengan pertemuan denganmu, betul berbaik sangka denganmu kan. InsyaAllah Allah akan bagi kan. Tapi nak dengan tak nak, tak ada benda yang mustahil kan. Nak dengan tak nak, bila kita bertaubat bersungguh-sungguh, kita menjaga setiap detik dan setiap saat daripada hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, kita merasai bahawa kita bukan bangun dengan kekuatan, kesihatan, tenaga kita sendiri, tapi kita merasai terhutang budi pada Allah yang kejutkan kita daripada mati yang sementara, iaitu tidur kan. Allah bagi nafas, bagi peluang untuk bernafas lagi. Bila kita sihat, kita merasai bahawa Allah yang bagi sihat bukan sebab kita pandai jaga makan, kita pandai jaga tidur, kita pandai exercise. Sebenarnya semua daripada Allah. Itu sebab musabab saja. So bila kita rasa macam itu dan kita tak buang masa dengan perkara-perkara yang remeh, kita isi masa kita dengan banyak berzikir, khususnya zikir pada waktu subuh. Waktu subuh, selepas subuh sehingga terbit matahari, itu waktu hubungan dengan Allah SWT. Zikir bukan bercakap, sembang dengan manusia. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mulakan kelas
membaca hadis selepas syuruk, selepas waktu duha. So ada orang minta kepada dia supaya start mengajar hadis, baca tahdis, mengimlakkan hadis. Selepas subuh dia tak terima, dia kata ini masa aku dengan Allah SWT. Dan zikir-zikir yang banyak yang diwarisi daripada Nabi SAW, antara selepas subuh sehingga terbit matahari tu, kalau kita amalkan, rasa memang tak ada masalah untuk kita bersembang atau berbuat kosong. Mungkin orang yang masih bekerja, dia tak mampu untuk laksanakan sepenuhnya, sebahagian pun tak apa. Tapi orang yang dah pencen, yang dah retire, yang dah tak ada sibuk, nak kena hantar cucu atau anak pergi sekolah, so janganlah buang masa lepas dengan subuh duduk pegang tasbih zikir. Masa tu kita nak cuci karat dosa hati kita, kelalaian kita. Mana nak tahu kalau Allah satu hari dia kurniakan kita martabat makom yang tinggi ni. Beberapa makom tinggi ni maksudnya hampir confirm lah dia, bila dia mati-matilah husnul khatimah. Antara wirid yang Nabi SAW tekankan selepas subuh, sebelum subuh, selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Dan kita semua tahu hadis yang Nabi SAW sebut, siapa yang duduk selepas sembahyang subuh berzikir mengingati Allah sampai terbit matahari, kemudian dia solat sunat 2 rakaat sebelum dia bersurai daripada masjid, maka ditulis pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi saya tak payah kata ke orang lain. Saya sendiri istiqamah dah setiap hari buat. Kita pun kadang-kadang lepas makan teri, nak makan roti canai, kita pergi hentam makan roti canai dulu kan, tak sungai surat duha, kita tunggu. Sebab fokus kita tu, kita punya matlamat atau iman kita lemah. Jadi antara zikir yang Nabi SAW pesan kepada kita tekan, hadis yang kuat yang diriwayatkan oleh Imam Malik kan. Dan daripada Imam Malik, Imam Bukhari pun meriwayatkan tarik yang sama, Imam Muslim pun meriwayatkan tarik yang sama kan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca sebelum terbit matahari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumit. Riwayat ini tanpa yuhyi wa yumit, sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan baginya 100 dosa dan diangkat baginya 100 hasanah, kebaikan, dan akan dipelihara. Allah akan pelihara dia sepanjang hari itu sampai waktu malam, dan tidak akan ada seorang pun yang datang bertemu Allah di akhirat nanti yang membawa kehebatan amalan seperti dia, kecuali kalau orang yang tambah lebih lagi, dia baca misalnya 200 kali, 300 kali, tapi minimal 100 kali. So sebut minimal 100 kali. Dia pegang tasbih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan setiap pagi lepas minum subuh, lepas wirid dengan imam, kita duduk sekejap, paling kurang wirid tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia panjang sikit lah kan. Kalau kita la ilaha illallah saja 1 kali sekejap kan. Tapi itu hadis yang sahih, yang sangat kuat kan. Dan sebenarnya semua kita hafal kan. Cuma kita biasa kita baca yuhyi wa yumit tu selepas, sebaik saja imam bagi salam, sebelum kita bersurai dalam keadaan kaki kita masih keadaan seperti tahiyat akhir kan. Itu fadilah yang lain lah kan. 10 kali, itu 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Yang ni hadis yang lain tanpa yuhyi wa yumit sebanyak 100 kali. Tapi ramai orang yang tak amalkan. Saya pun kadang-kadang tak istiqamah pun. Kemudian antaranya lagi hadis yang Nabi SAW sebut kelebihan subhanallah wa bihamdihi kan. Subhanallahil azim kan. Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua patah perkataan yang sangat ringan atas lidah untuk menyebutnya dan sangat berat nilainya dalam timbangan amalan kelak di akhirat, dan dicintai kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Dua perkataan tu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam satu yang lain, subhanallah wa bihamdihi 100 kali ya. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sebelum terbit matahari, dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini istighfar 100 kali ya. Kemudian selawat 100 kali ya. La haula wala quwwata illa billah 100 kali. Hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil 100 kali. So kalau kita pegang tasbih dan kita wirid dan jaga zikir tu, sekejap tengok dah terbit matahari dan sembahyang solat zuhur, lepas tu baru kita pergi sarapan lah, kalau orang tak puasa. Jadi kalau kita jaga setiap hari, setiap pagi waktu subuh, selepas subuh, waktu yang berkat, maka tak mustahil kita satu hari Allah Ta'ala kurniakan darjat ni. Tapi sebab kita benda tak istiqamah, kita fokus tak jelas. Sekejap akhirat tu nampak, sekejap blur, sekejap nampak keadaan Allah yang wajib kita buru di dunia ini, sekejap kita terlalai terleka dengan dunia. Ini sebenarnya tujuan ataupun matlamat hidup di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tengok mereka usaha nak capai tu tahap maqam ihsan yang tertinggi, an ta'budallaha ka'annaka tara, ataupun dengan istilah yang lain disebut oleh para ulama di sini sebagai apa? Haqqul basirah. Jadi 3 tahap iman, 3 tahap keyakinan, dan 3 tahap pandangan mata hati. Yang pertama dinamakan syu'a'ul basirah, ataupun setengah istilah ilmu tasawuf mereka sebut sebagai nurul aqli wa ilmul yaqin. Yang kedua ainul basirah, ataupun dengan istilah disebut sebagai ainul yaqin ataupun nurul ilmi. Dan yang ketiga haqqul basirah, ini disebut sebagai nurul haq ataupun haqqul yaqin. Istilah itu tak penting, yang penting kita faham maksudnya. Jadi level yang pertama yang paling basic ialah bila mata hati seseorang dia merasai bahawa Allah sangat dekat dengan dia, Allah sentiasa melihat dia, Allah mengetahui apa sahaja isi hati dia, Allah mendengar apa saja ungkapan perkataan dia. Jadi itu muraqabah itu yang paling minimal. Orang yang tak sampai tahap tu ataupun orang yang selalu tergelincir daripada maqam ni, dia akan mudah terdedah pada melakukan dosa. Sebab kita pun kalau kita tersilap, kita kenal tu masa kita buat dosa, macam mana kita boleh buat dosa? Sebab kita tak rasa Allah melihat kita. Kalau kita rasa Allah melihat kita, boleh kita buat dosa. Contoh kalau kita seorang anak yang baik, menghormati ayah kita, mak kita. Kalau ayah mak kita depan kita, boleh kita misalnya buat benda-benda pelik-pelik kan, kita buat benda yang tak elok kan, kita mestilah malu kan. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, maqam yang paling asas. Yang kedua yang lebih tinggi dinamakan ainul basirah ataupun ainul yaqin. Dia memperlihatkan kita ketiadaan kita kerana wujudnya Allah. Dia panggil maqam fana. Tapi maqam ni sebenarnya masih belum sempurna. Yang lebih sempurna maqam yang paling tinggi lah, dia makan al-baqa. Okay? Ketika itu kita tak fokus pun pada diri kita langsung. Yang maqam yang kedua ni kita masih rasa kita ni, kita masih rasa kekitaan tu kan? Keakuan tu masih ada. Bila kita buat sesuatu, kita masih rasa kita yang buat kan? Kita tahu Allah yang takdirkan, Allah yang tolong, Allah yang bantu. Tapi kita still ada, kalau misalnya orang kecam kita, kita rasa sedih kan? Kalau orang puji kita, kita rasa seronok. Itu masih ada lagi kan? Maksudnya keikhlasan itu masih terdedah kepada dicalari sifat riak. Tapi orang yang pangkat paling tinggi ni, okay,
yang dia betul-betul hati dia bersih daripada segala dosa dan bersih daripada kelalaian dan kelekaan, sentiasa mengingati Allah, merasai kebesaran Allah yang dinamakan sebagai haqqul basirah ataupun haqqul yaqin, yang hanya dia merasai kebesaran Allah saja, bahkan diri dia sendiri pun dia tak sedar kan. Kewujudan dia tak nampak langsung kan? Apatah lagi amalan dia, apatah lagi sumbangan dia, apatah lagi walaupun dia buat sebaik mungkin tugas dia, khidmat dia kepada masyarakat dia buat sebaik mungkin, tapi dia tak mahu pun orang nisbahkan, orang ingatkan, orang puji ataupun orang abadikan jasa dia. Sebab dia buat semua, dia hanya nampak Allah saja, dia tak mahu langsung dunia dan penghargaan manusia. So orang macam ni, orang kecam ke, orang puji ke, dia fokus dengan kerja buat dia yang terbaik, khidmat yang terbaik. Sebab dia buat semata-mata kerana Allah. Allah SWT dalam surah Ghafir berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Demi sesungguhnya kami telah hantar sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul sebelum kamu, sebahagian mereka ada yang kami ceritakan kisah mereka kepada kamu wahai Muhammad, seperti nabi-nabi yang 24 orang sebelum kamu, dan ramai lagi di kalangan mereka rasul-rasul yang kami utuskan kami tak ceritakan kepada engkau. So siapa pun tak tahu, yang tahunya hanya kami, Allah saja tahu. So adakah rasul-rasul yang tak dicerita kepada manusia, kepada Nabi SAW, kepada kita semua, rasul-rasul yang bilangan mereka 313 orang, yang kita tahu 25 orang yang nama dia disebut dalam Quran. Baik, yang baki tu adakah dia level dia lebih rendah ke, ataupun dia tak ada kehebatan seperti mana rasul-rasul yang disebut dalam Quran? Jawapannya tidak kan. Allah mengetahui dan Allah tidak akan sia-siakan perjuangan mereka. Walaupun manusia satu dunia tak tahu sejarah mereka, tapi Allah tahu cukup. Jadi yang penting ialah Allah mengetahui dan Allah redha. Baik, macam mana maqam yang ketiga ini? Sebenarnya apa rahsia dia seseorang itu boleh capai maqam yang ketiga yang sangat tinggi ini? Adakah ia mustahil? Sebenarnya tak mustahil. Pertama, sebab saya sebut tadi, sebab kalau kita jaga betul-betul sunnah zikir yang maksur daripada Nabi SAW, dan kemuncak zikir ialah Al-Quran. Al-Quran dibaca pada sebelum subuh misalnya, dibaca pada waktu yang disaksikan oleh para malaikat, waktu fajar. Kemudian dituruti dengan zikir-zikir, tak buang masa dengan perkataan yang sia-sia, dengan istiqamah dilakukan setiap hari, pagi dan petang. InsyaAllah semua itu boleh sampai tahap mencapai. Sudah tentulah selepas dia menanggalkan diri daripada segala dosa. Kemudian sebab satu lagi, iaitu hikmah yang ke-46 dia sebut di sini. Dan sebenarnya hikmah ini adalah sabdaan Nabi SAW. Dan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma kana alaihi kan. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Maksudnya telah ada Allah, maksudnya adalah Allah saja ada sebelum zaman diciptakan, sebelum tempat diciptakan, sebelum segala makhluk diciptakan, yang ada hanyalah Allah. Wala syai'a ma'ahu, dan tiada suatu apa pun berada di sampingnya, tiada syirik, tiada sekutu. Kewujudan yang wujud hanya Allah, selain Allah tak wujud. Tak ada siapa pun yang wujud bersama wujudnya Allah, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian selepas Allah ciptakan segala-gala makhluk ni, langit, bumi, malaikat, arash, manusia, jin, semua ni Allah ciptakan. Bagaimana kedudukan ataupun keadaan Allah SWT selepas dia ciptakan? Adakah
kehebatan dan keagungan dia bertambah? Adakah follower dia makin banyak macam manusia bertambah gah kan? Rasulullah kata apa? Wahwal ana ala ma alaihi kan. Dan dia sekarang, waktu sekarang ni, setelah diciptakan segala-galanya, segala berlaku macam-macam sejarah di dunia ni, ciptakan tempat, ciptakan masa dan sebagainya, langit apa tu, bumi dan semua galaksi, semua Allah ciptakan. Dia sekarang macam mana? Wahwal ana ala ma alaihi kan. Dan dia sekarang kini sebagaimana adanya dia dahulu. Maksudnya apa? Allah tak terkesan langsung dengan segala ciptaan. Allah tak berhajat langsung kepada segala ciptaan. Allah tak memerlukan langsung kepada segala ciptaan. Maksudnya anytime, bila-bila masa kalau dia nak musnahkan, tak ada apa, maksud tak ada tergantung Allah SWT kepada ciptaan. Jadi Allah itu maha kaya, dia tak memerlukan apa-apa dan siapa pun. Wahwal ana ma'alaihi ala ma'alaihi kan. Dan maksudnya keadaan, kewujud, keagungan, kebesaran, kehebatan Allah selepas diciptakan segala-galanya kekal, sempurna dan macam sebelum diciptakan. Maksudnya dia tak terkesan langsung. Dan satu hadis yang lain Nabi SAW sebut dalam satu hadis hadis qudsi, Lau anna awwalakum wa akhirakum, hadis panjang, saya petik poin yang berkaitan dengan makna. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulkihi syai'a atau kama qala, kalaulah daripada awal manusia diciptakan sehingga akhir manusia diciptakan, seluruh jin, seluruh manusia, mereka berkumpul, semuanya berada di atas sifat seorang lelaki yang paling bertakwa dengan kamu. So semuanya bertakwa, semuanya soleh, maka itu tidak menambah sedikit pun kepada kemegahan, kebesaran yang kamu. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh manusia pada awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berada dengan di atas sifat yang paling kejam, paling zalim, paling jahat, itu pun tidak memudaratkan Allah walaupun sedikit. Kemudian kalau seluruh manusia dan jin daripada awal sampai akhir dunia ni dia diciptakan, semuanya meminta kepada Allah dengan pelbagai-bagai permintaan, dan Allah bagi semua sekali, tak ada kurang seorang pun, itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada kerajaan dan milik Allah SWT. Jadi kalau kita renung makna-makna ni, memang kita akan rasa apa itu sangat kerdilnya kita dan sangat agungnya sifat Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang yang renung, bila dia berzikir, dia sambil renung makna ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk, lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka insya-Allah tak mustahil satu hari dia akan sampai tahap haqqul basir, haqqul yaqin. Seterusnya hikmah yang ke-47 ke surat 64. Saya tak baca syarah sebab insyaAllah tuan-tuan boleh baca sendirilah syarah tu. Saya fokus kepada makna hikmah saja. Yang penting kita boleh bawa balik rumusan, mafhum dan makna hikmah itu untuk kita amalkan dan cuba hayati dalam hidup kita. Baik, hikmah yang ke-47, Imam Ibn Athaillah Sekandari berkata, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi فالكريم لا تتخطاه الآمال. Janganlah hendaknya melanggar atau melampaui niat tujuanmu kepada lain-lain selain daripada Allah. Kerana Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak sepatutnya dilampaui oleh sesuatu angan-angan yang lain, harapan lain. Apa maksud hikmah ni? Maksudnya
dia Ibn Athaillah nasihat kita supaya jaga niat kita, biar buat lillah, semata-mata kerana Allah. Yang buat kerana orang itu, kerana orang ini, kerana nak itu, nak ini, biar jaga betul-betul niat kita lillah. Kenapa? Kerana Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kaya, paling kaya, paling pemurah. Kita buat kerana selain Allah, buat apa? Sebab semua selain Allah miskin dan fakir. Dan orang yang bijak, dia tak akan melampaui pergi minta pada orang yang lemah, orang yang fakir, sedangkan di hadapannya ada yang kaya, yang maha kaya, yang maha pemurah. Bodohlah orang yang dia pergi bergantung pada pihak yang lemah, yang fakir, sedangkan di hadapan dia dekat dia ada pihak yang kaya, yang maha kaya, maha pemurah. Sebab itu penting kita jaga niat kita. Setiap kali kita buat suatu amalan soleh, kita sebut saja dengan lidah kita supaya hati kita, bantu hati kita fokus lillah, buat sesuatu kerana Allah, lillah, dan kita rasai kebesaran keadaan itu, lillah. Supaya apa? Supaya niat kita tidak dicolek oleh bisikan-bisikan syaitan. Sebab syaitan ni dia was-was tu banyak. Hati-hati manusia, dia cuba untuk was-was. Kita lekan dia was-was, dia cuba pesongkan niat kita. Jadi sepatutnya buat kerana Allah, jadi buat kerana orang, kerana nak pujian orang, kerana manusia. Jadi amalan yang baik, zahir dia cantik, tapi dalam dia dah rosak. Dia rosakkan oleh apa? Niat yang fokus tu lari buat kerana selain Allah Subhanahu wa ta'ala. لا تتعدى نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال. Janganlah biarkan niat dan himmah tujuanmu itu lari kepada selain Allah, kerana Tuhan yang maha pemurah lagi maha mulia itu sepatutnya hendaklah tidak dilampaui oleh harapan ataupun niat-niat kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hikmah ni perlu ulasan sedikit lagi insyaAllah, dan dia amat rapat dengan hikmah yang ke-48. Maksud dia sangat berkait rapat dengan hikmah ke-48. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung pada bulan hadapan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita semua dalam hidup ini keikhlasan yang sebenar dan hubungan yang manis dan mesra dan rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang pergi ke tanah suci dikurniakan haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dan juga umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikurniakan keindahan ziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan penuh adab dan penuh betul sopan, dan juga dikurniakan pahala-pahala yang berganda dan diterima oleh Allah amalan haji mereka pulang ke tanah air dalam keadaan bersih suci seperti seorang bayi yang dilahirkan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بلغ عبادك الحجاج إلى بلدك الحرام سالمين آمنين غانمين في عافية تامة يا ذا الجلال والإكرام. أكرمهم يا رب العالمين. أكرمهم يا رب العالمين بالوقوف بعرفة والطواف حول البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. اللهم تقبل منهم مناسكهم يا ذا الجلال والإكرام واكتبنا معهم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر الله أكبر.